Hadis ke-24. Daripada Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku dan aku jadikannya haram antara kamu. Maka, janganlah kamu berlaku zalim sesama kamu. Wahai hambaku, kamu berada dalam kesesatan melainkan orang yang aku berikan kepadanya petunjuk. Oleh itu, mintalah petunjuk daripadaku nescaya aku akan berikan petunjuk kepada kamu. Wahai hambaku, kamu berada dalam keadaan lapar melainkan orang yang aku berikan makanan kepadanya. Maka, mintalah makanan daripadaku nescaya aku akan berikan makanan kepada kamu. Wahai hambaku, kamu tidak berpakaian melainkan orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Maka, mintalah pakaian daripadaku nescaya aku akan berikan pakaian kepada kamu. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan siang dan malam dan aku bersedia mengampuni kesemua dosa. Maka, mintalah keampunanku nescaya aku akan mengampuni kamu. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi mudarat sehingga boleh memudaratkanku, dan kamu juga tidak akan dapat memberi manfaat sehingga boleh memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, sekiranya semua manusia dan jin, yang terdahulu dan kemudian menjadi orang yang paling bertakwa dalam kalangan kamu, keadaan itu sedikit pun tidak menambah kemuliaan dan kehebatan kerajaanku. Wahai hambaku, sekiranya semua manusia dan jin, yang terdahulu dan kemudian menjadi orang yang paling derhaka dalam kalangan kamu, keadaan itu sedikit pun tidak mengurangkan kemuliaan dan kehebatan kerajaanku. Wahai hambaku, sekiranya semua manusia dan jin, yang terdahulu dan kemudian berhimpun di satu dataran yang luas dan mereka memohon hajat masing-masing lalu aku tunaikan setiap permintaan mereka, keadaan itu sedikit pun tidak akan mengurangkan khazanahku melainkan seumpama celupan sebatang jarum ke dalam lautan sahaja. Wahai hambaku, sesungguhnya inilah amalan kamu. Aku catatkan kesemuanya untuk kamu, kemudian aku akan sempurnakan untuk kamu balasannya di akhirat. Maka, sesiapa yang mendapat kebaikan, pahala dan kehidupan yang baik, hendaklah dia memuji Allah Ta'ala. Sesiapa yang mendapat selain itu, keburukan, janganlah dia salahkan melainkan dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengajaran hadis. 1. Hadis ini sangat penting kerana menghimpunkan 3 perkara besar dalam Islam iaitu pengharaman perbuatan zalim, kepentingan doa yang merupakan intipati utama ibadah kepada Allah Ta'ala, serta penegasan kesempurnaan sifat Allah dan kekuasaannya. 2. Kezaliman yang dilakukan akan menyebabkan manusia berada dalam kegelapan pada hari akhirat. Rasulullah bersabda, "Takutlah kamu daripada melakukan kezaliman, kerana kezaliman itu mengakibatkan kegelapan pada hari kiamat." Riwayat Muslim. 3. Manusia bergantung harap sepenuhnya kepada Allah. Amalan ketaatan atau maksiat sedikit pun tidak menambah atau mengurangkan kemuliaan dan kehebatan Allah Ta'ala. 4. Umat Islam perlu meyakini bahawa kekuasaan dan perbendaharaan milik Allah adalah sangat sempurna. Jika semua permintaan ditunaikan oleh Allah, ini tidak mengurangkan perbendaharaannya walau sedikit pun. 5. Setiap amalan manusia sama ada baik atau buruk pasti akan dihitung dan diberikan pembalasannya di akhirat.